Informasi Pendidikan yang mengintegrasikan Canva website, markah augmented reality dan buku cerita digital kanak-kanak dalam satu platform pembelajaran yang interaktif. Inovasi ini dibangunkan bagi membantu murid mempelajari bahasa dan meningkatkan kemahiran literasi melalui pengalaman dan pembelajaran yang menyeronokkan, visual dan berpusatkan murid. Penggunaan teknologi digital dan AR menjadikan kandungan cerita lebih hidup serta mampu menarik minat murid untuk belajar secara aktif. Personalnya, yang pertama meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran bahasa dan literasi. Yang kedua, mengatasi kaedah pembelajaran konvensional yang kurang interaktif. Yang ketiga, menyokong pelaksanaan pendidikan digital selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Seterusnya, membantu murid memahami kandungan cerita melalui elemen visual, audio dan animasi. Seterusnya lagi, menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerokaan ilmu secara aktif, dan akhir sekali, menyediakan bahan pembelajaran yang mudah diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Inovasi ini menggunakan aplikasi Canva yang berfungsi sebagai platform utama untuk mengakses bahan pembelajaran. Bukan itu sahaja, malah menyediakan antara muka yang mesra pengguna dan mudah dilayari. Juga Canva menghimpunkan pautan buku cerita digital kanak-kanak, aktiviti dan kandungan AR. Seterusnya, buku cerita digital kanak-kanak mengandungi cerita yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Inovasi ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik dan bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Oleh hal yang demikian, inovasi ini membantu meningkatkan kemahiran membaca dan kefahaman murid. Akhir sekali, aplikasi markar augmented reality AR menggunakan kad markar AR yang diimbas melalui telefon pintar atau tablet. Memaparkan objek 3D, animasi, audio dan elemen interaktif berkaitan cerita. Hal ini memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih realistik dan secara langsung sekaligus menyeronokkan. FunRead Explorer menggabungkan teknologi markar AR, Canva website dan buku cerita digital untuk mewujudkan pembelajaran yang interaktif. Murid hanya perlu mengimbas kad markar untuk memaparkan animasi, objek 3D dan audio yang berkaitan dengan cerita. Interaksi secara langsung dengan kandungan digital membantu meningkatkan kemahiran mendengar, sebutan dan pemahaman. Manakala akses mudah melalui Canva website serta pengalaman pembelajaran multisensori meningkatkan pelibatan, fokus dan motivasi murid. Seterusnya, impak produk inovasi kami. Impak produk ini terhadap murid dapat meningkatkan minat dan motivasi murid untuk membaca melalui pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan interaktif. Selain itu, penggunaan buku cerita digital dan teknologi AR membantu mengukuhkan kemahiran literasi serta bahasa, meningkatkan kefahaman terhadap kandungan pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kediri dalam kalangan murid. Seterusnya, impak produk ini terhadap guru. Inovasi ini menyediakan bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovatif sekaligus memudahkan guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih berkesan. Penggunaan teknologi digital juga membantu meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan terakhir sekali, nilai madani FunRead Explorer penyokong usaha transformasi pendidikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Inovasi ini turut mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan berkesan selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Perluasan komersial. FunRead Explorer merupakan sebuah inovasi baru yang masih berada pada peringkat awal pembangunan dan belum memperolehi sebarang pengiktirafan atau pensijilan rasmi. Walau bagaimanapun, inovasi ini mempunyai potensi untuk diperluaskan penggunaannya di sekolah-sekolah kerana menawarkan pendekatan pembelajaran yang interaktif, menarik dan selaras dengan keperluan pendidikan digital masa kini.